Bismillahirrahmanirrahim. 40k subscriber return view, 44k subscriber return view, 10k average per week, 8k, 12k, 13k, 7k, 9k, 10k, average 10k per week yang review aku punya channel, yang view aku punya channel. Bila dah okey macam ni kan, dari dulu aku dah faham lah, akan ada yang masuk, dia ini ada ni Allah itu semua Allah, tiba-tiba yang kau main Allah. Masa kalimah Allah tu kat kaki, aku tak nampak pun nama kau. Dia punya kau punya nama apa? Mak kau bubuh vitamin C, vitamin SEA, vitamin C, vitamin laut. Kau ni siapa tiba-tiba bila aku sentuh bab tu, kau siapa? Kau bangsawan ke apa? Kau anak apa? Anak bangsawan ke? Anak politician ke? Anak kayangan menteri ke? Gaya kau tu macam kau ni macam anak-anak diorang. Gaya bela tu. Kau siapa? Kau nak kacau aku punya otak, kira bagi aku takut lah, kira bagi aku tak berani dah. Jangan bagi dia bangkit. Kalau dia bangkit bahaya. Berapa kali dah aku bangkit? Kalau kau tak berhati, kau tak payah tulis-tulis panjang-panjang, nak pantun lah apalah. Aku punya pantun pendek je. Hari bah kapal tak hanyut, ini kan pula kemarau panjang. Dah, lain pantun aku tak tahu. Aku tahu itu je. Okey bro. Mak bapak kau tak ada bubuh nama ke? Macam aku, Muhammad Effendi. Kalau profile ada gambar, macam YouTube tak payahlah pasal aku post konten muka aku. Kalau FSB ada gambar aku bubuh. Aku nak bubuh gambar beria kat YouTube apa, bukan dia bayar duit pun kat aku. Tapi aku punya, kadang aku punya bagian dia bagi yang iklan juga. Dia cukai duit kat situ lah. Lepas tu dia tak bayar kita, aku pun tak kisah. Bukan pasal duit tu. Pasal duit aku nak beria-beria. Macam ada orang yang baru ni, Pompang dia kata aku tak gila lah, nak duit lah apa di YouTube lah, nak makan duit YouTube lah apa. Aku boleh yang kau ni apa aku ni YouTube bayar aku. Yang aku buat konten ni, hari-hari aku buat, beli data, beli apa, YouTube bayar aku lah. Yang aku nak kejar tu. Lepas tu aku pompang, dia pompang, aku balas sikit. Dia kata aku tak inilah apalah ini. Aku cakap lah kat dia, engkau tu ini YouTube ni ada channel 3 orang. Aku cakap ada budak dalam tu 3 orang. Aku cakap kan, itu channel kau kan. Aku cakap tak laku ke? Aku cakap kalau tak laku aku nak tolong ni. Tolong subscribe, tolong like apa semua. Aku cakap tak inginlah aku makan duit ni. Tu aku tanya balik, habis tu yang akaun siapa? Anak siapa dalam tu? Ini akaun orang dah mati dia tulis. Ini akaun nampak aku pancing sikit. Ini akaun orang dah mati lah. Kau guna akaun orang dah mati, ada gambar anak orang dalam tu. Kalau orang tak puas hati dengan kau, tak pasal-pasal anak orang mati lah. Aku cakap faham? Agak nak jadi hero, tunjuk muka lah. Itu pun korang nak kalah. Muka tak ada, apa tak ada, pompang. Nama tak ada. Nama kadang-kadang bukan nama. Begitu begini. Mak kau tak bubuh nama. Bapak kau tak bagi nama. Korang ni anak apa? Anak anjing. Tak ada nama.